Aku tak pernah sangka benda paling kecil macam bekal sekolah pun boleh buat seorang budak balik rumah dengan muka tunduk dan suara terus hilang. Hari tu, anak aku balik dari sekolah macam biasa. Buka kasut, letak beg, masuk rumah. Tapi dia tak terus cakap macam selalu. Tak bising, tak panggil aku dari pintu. Dia diam je. Aku masa tu dekat dapur, tengah panaskan lauk semalam untuk makan petang. Aku tegur dia. Awal diam hari ni. Dia cuma geling. Aku ingat dia penat. Mungkin kelas PJ ke, mungkin gaduh dengan kawan ke. Budak-budak ni kadang memang ada hari yang dia murung sikit. Jadi aku pun tak paksa. Aku suruh dia mandi dulu, lepas tu makan. Tapi masa dia lalu depan aku perasan mata dia merah. Masa tu hati aku dah rasa lain macam. Aku tanya lagi, kenapa ni? Siapa buat apa-apa dekat kakak? Dia terus cakap, tak ada apa-apa. Itu ayat paling tak sedap didengar bila keluar dari mulut anak sendiri. Sebab selalunya memang ada sesuatu. Malam tu, masa aku kemas beg sekolah dia, aku nampak bekas makanan dia masih penuh separuh. Nasi goreng yang aku buat pagi tu langsung tak habis. Padahal itu favourite dia. Siap aku goreng telur mata dan potong timun sebab dia suka makan macam tu. Aku terus panggil dia. Aku tanya, kenapa tak habis makan? Dia diam lama. Lama sangat sampai aku rasa jawapan dia memang benda yang dia tak nak cakap. Lepas tu dia jawab perlahan. Malu. Sumpah, masa tu dada aku terus ketat. Aku tanya, malu kenapa? Dia pandang bawah. Lepas tu dia cakap, kawan-kawan cakap bekal kakak macam makanan orang susah. Aku terus terkejut. Aku ni bukan jenis cepat melenting. Tapi bila anak sendiri cakap macam tu, memang susah nak kawal. Lagi-lagi bila aku tahu, pagi tu aku bangun awal semata-mata nak siapkan bekal dia. Walaupun dalam peti ais cuma ada nasi semalam, telur dan timun. Bukan aku tak nak bagi lebih elok. Bukan aku sengaja nak bagi ala kadar. Tapi hujung bulan tu memang duit tengah ketat. Suami aku kerja outstation tak tentu. Aku pula tengah berjimat gila sebab yuran transit anak, duit minyak, barang dapur, semua naik sekali. Tapi dalam kepala aku masa tu, walau sesempit mana pun duit, aku tetap cuba pastikan anak aku pergi sekolah dengan perut berisi. Jadi bila dia cakap orang ejek bekal dia, memang aku rasa macam orang pijak muka aku sendiri. Aku duduk sebelah dia dan aku tanya lagi, siapa yang cakap macam tu? Dia mula-mula tak nak jawab. Katanya nanti orang marah, nanti dia kena lagi. Tapi lepas aku pujuk lama, baru dia cerita. Katanya masa rehat, dia duduk makan macam biasa. Ada 2-3 budak tengok bekal dia, lepas tu gelak. Seorang budak perempuan siap cakap, nilah makanan kalau rumah tak ada duit. Aku dah rasa darah naik masa tu. Tapi yang buat aku lagi terkejut, anak aku cakap bukan budak tu je yang mulut lepas. Ada seorang mak budak ni, masa tunggu anak dekat pagar, ternampak bekal anak aku pagi tu. Sebab penutup dia belum tutup habis. Perempuan tu terus cakap dekat seorang lagi parent sambil gelak kecil. Kesian, bekal pun nampak macam tak cukup isi. Macam keluarga susah sangat. Anak aku dengar sendiri. Dia dengar dengan telinga dia sendiri, orang dewasa cakap macam tu pasal makanan yang aku bangun awal pagi sediakan. Masa dia cerita tu, memang aku rasa tangan aku sejuk. Marah sangat sampai badan jadi menggigil. Aku bukan marah sebab orang kutuk aku miskin. Aku marah sebab anak aku yang kena tanggung rasa malu tu. Budak kecil kot. Dia bukan minta hidup susah. Dia bukan pilih pun apa yang dia dapat bawa ke sekolah. Esok pagi tu, aku bangun lebih awal dari biasa. Aku buka peti ais, tengok apa yang ada. Sama je, tak banyak pilihan. Tapi aku tetap buat yang terbaik. Aku goreng bihun, letak telur hancur, potong sosis sikit, hias elok-elok. Aku siap masukkan dalam bekas yang paling cantik aku ada dekat rumah. Tapi masa nak bagi dekat anak aku, dia tanya satu soalan yang buat hati aku terus pecah. Kalau kakak bawa ni, orang ejek lagi tak? Aku terus diam. Sebab aku tak boleh janji dunia ni baik dekat dia. Aku cuma boleh cakap, kalau orang baik, dia takkan hina rezeki orang lain. Masa hantar dia ke sekolah, aku memang nekat nak tengok sendiri. Parent mana yang mulut celupah sangat tu. Aku tunggu dekat pagar macam biasa. Memang ada satu grup mak-mak yang suka berdiri sambil borak. Baju lawa, tudung lawa, perfume dari jauh pun boleh bau. Aku nampak seorang perempuan ni pandang bekas makanan dalam tangan anak aku. Lepas tu dia senyum kecil dekat kawannya. Senyum jenis yang cukup untuk kau tahu dia tengah menilai. Aku jalan terus dekat dia. Aku cakap elok-elok je mula-mula. Akak, semalam anak saya balik rumah sebab malu orang hina bekal dia. Saya nak tanya, akak ada cakap apa-apa ke pasal bekal anak saya? Dia terus buat muka terkejut. Standard lah. Lepas tu dia gelak kecil dan cakap, saya gurau je. Sensitif lah pula.
Aku rasa itu antara ayat paling bodoh orang dewasa suka guna bila dia dah kantoi kurang ajar. Aku terus cakap, bekal anak saya mungkin nampak simple pada akak, tapi itu rezeki yang saya bangun pagi-pagi sediakan. Kalau akak tak ajar anak akak hormat makanan, jangan sampai anak orang lain jadi mangsa mulut akak. Terus senyap. Kawan dia pun diam. Yang paling aku ingat, masa tu anak aku pegang tangan aku kuat-kuat. Macam baru pertama kali dia nampak aku tak tunduk. Balik rumah, aku nangis sorang-sorang dekat dapur. Bukan sebab malu, tapi sebab penat. Penat jadi mak yang asyik kena fikir macam mana nak cukupkan semua benda. Tapi dalam masa yang sama, kena pastikan anak tak rasa dia kurang dari orang lain. Sampai sekarang aku masih ingat ayat anak aku malam tu. Ma, makanan kita tak sedap ke? Sumpah, ayat tu memang buat aku rasa hancur. Bukan sebab makanan tu tak sedap, tapi sebab ada orang dewasa yang sanggup ajar budak-budak rasa hina dekat rezeki orang lain. Kalau jadi dekat korang boleh diam lagi tak bila orang hina bekal anak sendiri?